Kalau anda perasan kan makin banyak serum vitamin C di pasaran, tapi persoalannya yang mana satu betul-betul berkesan. Ada yang pakai sebulan tapi tak nampak apa-apa kesan pun tahu ada, ya. Ada yang baru pakai sekali, dua kali, tiga kali, kulit dah rasa pedih dah. Kali ini saya nak pilih dan kongsikan 5 serum vitamin C terbaik yang betul-betul best dan hebat dari segi jenis vitamin C, kepekatan dan juga kestabilan formulasi, terutama untuk pudarkan masalah jeragat, masalah tumpuk gelap. Kalau tahun ini anda memang goalnya, skin goalnya nak capai kulit yang lebih cerah sekata dengan cara yang lebih selamat dan pantas, atau anda memang tengah bercadang nak beli serum vitamin C, video ini memang khas untuk anda. Jom, let's glow together. Hai Glowers, sebelum kita masuk ke senarai serum, saya nak kongsikan dahulu 3 perkara penting yang jarang orang cerita bila pilih vitamin C. Pertama, pilih jenis vitamin C yang sesuai dengan keperluan kulit anda. Kalau anda nak hasil yang cepat, terutama untuk pudar tumpuk gelap, pudarkan jeragat, dia pilih L-ascorbic acid. Sebab ia adalah bentuk vitamin C yang paling tulen, potent, ya. Kalau kulit anda mudah sensitif, yang tadi tu, yang paling tulen tu susah sikit nak pakai, merengsa pada kulit. Jadi anda perlu pilih vitamin C jenis derivative, ya. Kita panggil vitamin C terbitan. Contohnya macam ethyl ascorbic acid, sebab biasanya ia lebih stabil dan kurang beri risiko iritasi pada kulit, ya. Kedua, lihat pada kadar kepekatannya. Kalau anda baru nak pakai vitamin C ni, serum vitamin C, pilih kadar 10% dah cukup dah. Kalau anda dah biasa pakai vitamin C atau advanced user lah kita panggil, ya, kadar 15 hingga 20% tu, wah, sangat bagus, ya. Ketiga, perhatikan pembungkusan serum itu. Sebab apa? Vitamin C ni memang jenis cepat rosak bila terdedah kepada cahaya dan juga udara. Jadi sebaiknya, terutama kalau anda pakai vitamin C yang tulen, yang potent, cari botol yang berwarna gelap. Botol itu kena warna gelap. So itu memang penting, sebab kalau botol cerah ni, vitamin C akan memang sangat mudah teroksida, ya. Bila anda faham 3 perkara ni, baru anda boleh buat pilihan yang lebih bijak bila anda pilih dan pakai serum vitamin C. Okey, kita mulakan dengan vitamin C. Pilihan pertama iaitu Peterson's Lab 20% VC Booster Intensive Brightening Serum. Ini antara serum dengan kadar vitamin C yang agak tinggi, memang sangat tinggi sebenarnya, malah menggunakan 20% pure L-ascorbic acid, ya. Menariknya, vitamin C sudah pun diasingkan dalam bentuk serbuk dan anda boleh campur sendiri dengan cecair yang disediakan sebelum menggunakan produk ni supaya formulasinya lebih segar, tak mudah rosak. Di dalam juga ada 0.5% ferulic acid, ada 1% tranexamic acid juga untuk beri kesan pemudaran tumpuk gelap, pemudaran jeragat dengan lebih pantas. Teksturnya super lightweight, sesuai untuk kulit normal hingga berminyak yang sudah biasa, ya. Kena dah biasa dengan vitamin C yang kadar tinggi lah. Untuk 15 ml, harga sekitar 25 ke 30 ringgit. Berbaloi sangat saya kira untuk level formulasi sebegini. Okey, vitamin C serum yang seterusnya adalah Geek and Gorgeous C Glow 15% Vitamin C Serum. Serum ni sangat minimal tau dari segi bahan, tapi sangat hebat dari segi formulasi. Menggunakan 15% L-ascorbic acid. Ini vitamin C tulen, ya. Dia digabungkan dengan ferulic acid, ada juga vitamin E untuk bantu stabilkan produk dan tingkatkan keberkesanan serum itu sendiri. Kalau anda nak tahu, memang ada kajian menunjukkan kombinasi vitamin C, vitamin E dan ferulic acid boleh meningkatkan perlindungan antioksidan dengan lebih efektif untuk kulit anda. Ferulic acid juga bantu memperlahankan proses pengoksidaan vitamin C supaya vitamin C itu kekal stabil dan berkesan lebih lama pada kulit. pH serum ini juga berada pada tahap yang optimum, iaitu sekitar 3.2 ke 3.4. Sangat bagus untuk penyerapan lah pH begini. Tekstur ringan macam air je, cepat meresap, tak melekit, sesuai untuk kulit kombinasi hingga berminyak. Juga untuk anda yang nak tingkatkan penggunaan vitamin C secara berkadar, perlahan-perlahan, ya. Serum ini dijual pada harga 65 ke 70 ringgit untuk 30 ml.
Pilihan ketiga adalah Ruru Berry 18% ethyl ascorbic acid. Serum ini menggunakan 18% ethyl ascorbic acid dia, iaitu vitamin C jenis derivatif terbitan yang lebih stabil kalau kita bandingkan dengan pure L-ascorbic acid tadi tu, yang tulen tu tadi. But don't worry, walaupun 18%, walaupun guna derivatif, ia masih beri kesan brightening yang agak hebat juga. Diperkayakan juga dalamnya ada ferulic acid dan juga glutathione. Juga ada superoxide dismutase yang jarang kita jumpa dalam serum yang biasa. Kombinasi ini bantu lindungi kulit daripada tekanan persekitaran dan bantu sekatakan tona kulit anda. Tekstur ringan, mudah diratakan, selesa dipakai setiap hari pada rutin siang dan juga rutin malam, kalau nak malam pun boleh. Dan sesuai juga untuk semua jenis kulit, termasuk kulit yang cenderung sensitif dan juga kulit matang. Kalau anda nak dapatkan serum ini secara online boleh, drugstore berhampiran anda pun boleh juga, harga sekitar 55 ke 60 ml. 60 ml, RM60 untuk 30 ml. Seterusnya, minimalist 10% vitamin C face serum. Ini pilihan yang lebih lembut, sesuai untuk beginners lah, sebab 10%. Lagi-lagi dia guna juga derivatif vitamin C, iaitu ethyl ascorbic acid yang stabil, kurang risiko iritasi. Apa yang saya suka adalah serum ini ada tambahan 1% acetyl glucosamine yang bantu tingkatkan kesan brightening. Juga ada PHA untuk fungsi pengelupasan yang sangat lembut. Jadi kulit bukan sahaja lebih cerah, tekstur kulit akan nampak lebih halus, lebih lembut. Formulanya juga ada centella asiatica untuk bantu melegakan, menenangkan keradangan pada kulit anda. Tekstur ringan, selesa nak pakai setiap hari. Ada beberapa saiz, satu saiz je. Didatangkan dengan satu saiz je, 30 ml. Anggaran harga RM45 ke RM50 dan bagi saya sesuai untuk orang yang baru nak mula guna vitamin C. Yang terakhir dalam senarai top 5 serum vitamin C hari ini adalah Skintific 10% Pure Vitamin C Brightening Serum, menggunakan 10% L-ascorbic acid Pure Vitamin C yang formulanya diaktifkan sebelum digunakan supaya vitamin C itu kekal lebih aktif, lebih segar, lebih berkesan. Selain itu juga ada brightening dan illuminescent untuk bantu cerahkan dan sekatakan tona kulit anda. Kepekatan vitamin C dalam serum ni boleh dikatakan tahap sederhana, sesuai untuk anda yang baru nak cuba pure vitamin C tanpa terus guna kadar yang agak tinggi. Tekstur ringan, mudah diratakan. Saiz produk ini adalah sekitar 10 gram dengan anggaran harga RM35 ke RM40. Sesuai untuk anda yang baru nak cuba vitamin C dalam kuantiti lebih kecil dahulu. Itulah tadi top 5 serum vitamin C yang best, yang menarik, yang anda boleh pertimbangkan untuk cuba tahun ini. Sekarang anda dah tahu cara pilih vitamin C dengan lebih bijak, bukan sekadar tengok peratus vitamin C itu semata-mata. Bila nak pilih produk vitamin C, kepekatan, jenis vitamin C, packaging sangat memainkan peranan. Yang boleh juga menentukan keberkesanan serum vitamin C itu. Yang penting anda pun kena kenal jenis kulit juga, sebab nak pilih serum vitamin C ni kena tahu toleransi kulit anda sendiri. Saya memang teruja nak tahu antara 5 serum vitamin C yang saya dah kongsikan tadi, yang mana satu paling menarik perhatian anda. Kalau anda dah cuba salah satunya atau yang mana-mana satu, bagi tahu dekat ruang komen. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Jangan apa kata, buat sekarang subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.